Hai, selamat datang kembali ke YouTube channel Mr. Letop dan terima kasih kerana terus menyokong Mr. Letop hingga ke saat ini. Kisah tentang dunia selebriti dan artis di Malaysia. Dalam video kali ini, Mr. akan berkongsi mengenai isu yang sensasi. Erma Fatimah perjelas kontroversi, jangan panggil aku Gos, bukan kisah pendakwah tular. Kartina Aziz lebih berhati-hati pilih watak, enggan undang persepsi silap netizen. Riz Zaizi bangkit dengan bulan dah nampak, selepas sedekat membina diri. Azmi saat usaha awal bantu anak bertutur, harap dengar panggilan ayah. Sharifah Sakinah Redhor jarak cinta, terus kejar impian seni hingga keluar negara. Jazz Suzuran tenang di soal-soal jodoh, akui lebih berhati-hati selepas pengalaman memalukan. Ayo, dan jangan ketinggalan. Teruskan bersama Mr. Letop sehingga habis untuk kupasan penuh isu panas ini hingga ke penghujung video untuk kisah penuh. Info lengkap dan segala perkembangan terbaru yang anda tidak mahu terlepas, pasti membuka mata dan buat anda rasa lebih dekat dengan cerita sebenar selebriti tanah air kita. Pengarah tersohor, Erma Fatimah, tampil menjelaskan bahawa drama terbarunya, Jangan Panggil Aku Gos, tidak mempunyai sebarang kaitan dengan mana-mana individu seperti yang didakwa di media sosial. Beliau menegaskan karya tersebut lahir daripada kajian sendiri dan tidak diinspirasikan daripada kisah pendakwah selebriti yang sedang hangat diperkatakan. Menurut Erma, beliau tidak berminat menghasilkan cerita berasaskan spekulasi atau isu peribadi seseorang tanpa mengetahui fakta sebenar. Katanya, drama itu hanya menyentuh isu penyalahgunaan agama secara umum dan tidak merujuk kepada mana-mana figura tertentu, termasuk Dai Syed yang sebelum ini dikaitkan netizen dengan jalan cerita berkenaan. Menariknya, projek ini menjadi kolaborasi rentas negara membabitkan pelakon Malaysia dan Indonesia seperti Bara Valentino, Lukman Sardi, Elina Joek, Bima Samudera, Ana Jobling, Putri Sarah, Umi Aida dan Vanida Imran. Erma berharap kerjasama sebegini dapat membuka lebih banyak ruang kolaborasi seni antara dua negara. Selepas lebih sedekat tidak mengarah drama bersiri, Erma mengakui kemunculannya kali ini berlaku secara tidak dirancang apabila dua calon pengarah lain tidak dapat meneruskan komitmen. Drama tersebut bakal menemui penonton menerusi platform digital karya Reels, menandakan kembalinya sentuhan Erma dalam dunia pengarahan berskala besar. Pelakon berpengalaman, Kartina Aziz, mengakui kini lebih cermat dalam menerima tawaran lakonan selaras dengan usia dan imej dirinya. Baginya, setiap karakter yang dibawa perlu sesuai dengan peringkat kehidupan selain mengambil kira norma masyarakat agar tidak menimbulkan salah faham dalam kalangan penonton. Menurutnya, lanskap media sosial hari ini menjadikan pelakon lebih terdedah kepada penilaian pantas. Ramai yang melihat watak di layar sebagai gambaran pribadi, sedangkan ia sekadar tuntutan skrip dan profesionalisme seorang anak seni. Situasi itu membuatkan beliau berfikir panjang sebelum bersetuju menjayakan sesuatu naskah. Kartina turut berpandangan bahawa budaya komen tanpa memahami konteks cerita semakin ketara. Ada yang berlumba memberi reaksi tanpa meneliti keseluruhan karya, sekaligus mencetuskan gelombang kecaman yang boleh memberi tekanan emosi kepada pelakon. Walaupun soal bayaran tetap menjadi pertimbangan, beliau menegaskan kepuasan menghasilkan persembahan berkualiti lebih utama. Pelakon yang pernah mencipta nama menerusi drama Rumah Kedai itu percaya kebijaksanaan menilai kritikan penting demi menjaga kesihatan mental dan kelangsungan kerjaya dalam industri seni. Selepas lebih 10 tahun menyepi, penyanyi Riz Zaizi kembali menghangatkan industri muzik dengan single raya pertamanya berjudul Bulan Dah Nampak. Kemunculan ini bukan sekadar tanda kebangkitan, malah simbol perjalanan baharu selepas melalui fasa jatuh bangun dalam kerjaya seni. Riz mengakui suatu ketika dahulu dia pernah berdepan kekecewaan apabila karya yang dihasilkan tidak mendapat perhatian seperti diharapkan. Namun, pengalaman itu mematangkan dirinya untuk melihat kejayaan dari sudut berbeza, menyedari bahawa kehidupan tidak hanya berputar pada populariti semata-mata. Selain kembali aktif menyanyi, beliau turut konsisten sebagai tenaga pengajar makhraj huruf dan teknik bacaan Al-Quran secara dalam talian sejak era pandemik.
Kelas kecil yang dikendalikan pada waktu malam itu menghimpunkan pelajar dari dalam dan luar negara, menjadikan bidang pendidikan rohani sebagai pelengkap perjalanan hidupnya. Single terbaru ini turut menampilkan kolaborasi bersama pendatang baharu, Sharafina Edney, manakala proses penciptaan lagu digalas oleh Syed Yahya Syed Othman dan diterbitkan oleh komposer terkenal, L.Y. Menggabungkan elemen klasik dan moden dengan rentak ceria, lagu ini diharap mampu menjadi siulan ramai menjelang Syawal. Vokalis Khalif Baskes, Azmi Saad, berkongsi usaha yang dilakukan demi membantu anak perempuannya, Karisa Insyirah yang kini berusia lebih 2 tahun, apabila masih belum menunjukkan perkembangan pertuturan. Keinginan untuk mendengar panggilan ayah dan ibu mendorong beliau serta isteri mengambil langkah proaktif mendapatkan hikmat pakar. Menurut Azmi, walaupun Karisa membesar dengan sihat dan jarang mengalami masalah kesihatan, mereka menyedari anak kecil itu belum memberi respons apabila namanya dipanggil. Situasi tersebut membuatkan pasangan ini tidak mahu berlengah untuk mengenal pasti punca dan mencari jalan penyelesaian lebih awal. Menerusi perkongsian di Instagram, Azmi memaparkan kunjungan mereka ke sebuah pusat bimbingan kanak-kanak yang menawarkan program intervensi awal. Katanya, tidak banyak pusat menerima kanak-kanak bawah usia 3 tahun, namun mereka bersyukur dipertemukan dengan tempat yang bersesuaian untuk membantu perkembangan Karisa. Azmi turut memohon doa orang ramai agar urusan anaknya dipermudahkan. Selepas melalui detik kehilangan cahaya mata sebelum ini, beliau dan isteri tekad melakukan yang terbaik demi masa depan Karisa, percaya setiap usaha dan doa mampu membuka ruang buat si kecil itu melangkah lebih jauh. Pelakon versatile, Sharifah Sakinah, menegaskan hubungan jarak jauh bukan halangan dalam rumah tangganya meskipun suami kini menetap sementara di Jepun atas urusan kerja. Bagi Sakinah, mereka saling memahami sebagai pengkarya bebas yang memerlukan ruang untuk terus berkembang dalam bidang masing-masing. Menurutnya, fokus utama adalah matlamat jangka panjang yang dikongsi bersama. Walaupun terpisah lokasi, mereka tetap menyokong perjalanan seni masing-masing dan percaya suatu hari nanti akan kembali tinggal sebumbung apabila keadaan mengizinkan. Dalam perkembangan lain, Sakinah berkongsi pengalaman mencabar ketika menjalani penggambaran filem Tiket Sehala, Dibunuh atau Membunuh di Korea Selatan. Berdepan suhu sejuk melampau selama 2 minggu dianggap antara cabaran terbesar dalam kerjayanya, namun pengalaman itu mematangkannya sebagai pelakon. Filem arahan Rahila Ali tersebut mengangkat isu sindiket penipuan kerja luar negara dan menampilkan barisan pelakon dari beberapa negara termasuk Noki Keklik, Jaya Suzuran dan Naufal Samudra. Sakinah menyifatkan peluang bekerjasama dalam produksi berskala antarabangsa sebagai pengalaman berharga yang memperluas horizon seninya. Pelakon berusia 32 tahun, Jaya Suzuran, mengakui pertanyaan tentang perkahwinan sudah menjadi perkara biasa dalam hidupnya. Sejak usia pertengahan 20-an, dia sering diasak soalan sama-sama ada di media sosial maupun ketika bertemu peminat, namun kini memilih untuk berlapang dada dan tidak lagi terlalu memikirkannya. Menurut Jaya, pada awalnya pertanyaan tersebut terasa mengujakan, tetapi lama-kelamaan menimbulkan rasa kurang selesa. Bagaimanapun, pengalaman mematangkannya untuk melihat soalan itu sebagai lumrah yang perlu dihadapi sebagai figura awam. Pelakon yang membintangi filem Tiket Sehala, Dibunuh atau Membunuh itu menegaskan dirinya bukan terlalu memilih pasangan. Dia pernah menjalani hubungan cinta, namun tidak berakhir seperti diharapkan. Baginya, kriteria utama hanyalah keserasian dan kecantikan di mata sendiri, tanpa meletakkan syarat tinggi atau mencari pasangan dalam kalangan selebriti. Dalam masa sama, Jaya mengakui kini lebih berhati-hati untuk memulakan perkenalan selepas pernah berdepan situasi memalukan apabila mesej peribadinya dikongsi di media sosial. Insiden itu membuatkannya lebih berwaspada dan mengambil masa mengenali seseorang sebelum melangkah lebih jauh. Semoga kita semua dalam peliharaan Allah. Jadi itu sahaja dari video Mr. Letup kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu dan jika korang suka dengan video ini tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letup. Komuniti dunia hiburan, jaga diri, Assalamualaikum.